Nak kumpul 5 dinar untuk emas kahwin dalam masa setahun tapi tak tahu macam mana nak mula. Tengok video ni sampai habis dan save video ni untuk rujukan akan datang. Caranya, konsisten simpan 2 gram setiap bulan selama 10 bulan pertama. Lepas tu, tambah lagi 1.25 gram. Menjelang bulan ke-11, jumlah dah cukup 21.25 gram. Dan dah boleh withdraw 5 dinar. Masuk bulan yang ke-12 dan memiliki 5 dinar yang pertama dalam tangan. Kalau pecahan ikut gram setiap bulan macam ni, masih rasa susah lagi ke? Dalam jangka panjang, emas secara purata meningkat sekitar 8 hingga 10% setahun. Jadi sering jadi pelindung nilai ketika inflasi. Sebab tu, ramai jadikan emas sebagai simpanan jangka masa sederhana dan juga panjang. Nak mulakan simpanan emas yang pertama, boleh daftar akaun emas GIP Public Gold percuma sahaja. Jumpa video atau klik link bio. Jangan lupa untuk follow untuk lebih lagi ilmu emas dan kewangan.